untuk siapa-siapa yang berminat untuk masak, belajar tak habis, belajar mungkin sampai form 3 ke ataupun tak dapat SPM ke, tak apa. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, video ni khas untuk budak-budak intern yang mungkin korang belajar dalam bidang-bidang masakan, kulinari apa kan. So, kami sedang mencarilah siapa-siapa yang berminat untuk intern di tempat kami. Okay, dalam masakan lah. Belajar masak ke, bahagian kitchen ke, bidang F&B lah. Okay, so sesiapa yang berminat untuk menimba ilmu, pengalaman dekat tempat kami ni, korang boleh DM kami ataupun korang boleh text phone kami ada kat bio lah. So bukan untuk student intern saja, bukan budak-budak intern saja, bukan untuk student saja, kita juga membuka peluang untuk siapa-siapa yang berminat untuk masak, belajar tak habis, belajar mungkin sampai form 3 ke ataupun tak dapat SPM ke, tak apa. Yang tak berpelajaran tapi kita nak ajar korang skill memasak. Siapa-siapa yang berminat untuk belajar masak, korang boleh roger-roger. Kita akan ajar korang masak char kway teow kari ataupun macam-macam menu lagi lah. Kita akan ajar korang daripada zero to hero. Alright, syarat-syaratnya adalah kami hanya mengambil berwarga negara Malaysia, beragama Islam, lelaki sahaja, and berumur 35 tahun ke bawah lah. Alright, itu adalah ciri-ciri dan syarat-syarat yang kami perlukan lah untuk belajar masak dengan kami. So, siapa-siapa yang berminat tu, yang betul-betul nak cuba dalam bidang ni, boleh roger-roger. InsyaAllah kalau korang lepas belajar masak dengan kami ni, mungkin akan dapat offer-offer daripada restoran-restoran yang lebih besar daripada kami. Mana tahu. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.